Hai guys, kepada abang-abang dan akak-akak yang dah lambat nak pergi kerja, tinggal masa 5 atau 10 minit saja, korang wajib tengok video terbaru Chef Shah ni guys, iaitu Terung Balado Merah. Salam guys, bersama sekali lagi dengan saya Chef Shah dan juga Chef Faiz meletup ke babu. Bahan ini diperlukan cukup mudah guys, hanya terung dan juga hirisan bawang merah bersama balado merah daripada Chef Shah meletup ke babum. Okey guys, mula-mula sekali korang kena goreng dahulu terungnya ya. Minyak panas-panas baru korang masukkan terung tu, barulah cantik. Goreng jangan terlalu lama, nanti jangan sampai hangus. Nanti dah tak cantik dah tak sedap nak makan guys. Lepas tu korang toskanlah terung-terung kita tu guys. Biar ada minyak dia ditos. Selepas tu korang goreng pula bawang merah yang sudah dihiris tadi. Ini semua sebagai hiasan saja. Tak ada pun tak apa, tapi nak nampak lagi cantik, lagi sedap, kenalah buat. Bawang-bawang ni tadi korang letaklah di atas terung kita tadi tu guys. Selepas tu apa? Chef Shah? Selepas tu korang tuang sahaja balado merah daripada Chef Shah ni guys. Semua produk Chef ni dah tak payah nak masak lagi dah. Semua sama-samanya kita sudah masak. Nampak tak? Korang tinggal tuang saja ke atas pinggan, ke atas terung tadi tu. Dah siap dah guys. Ini makan dengan nasi panas dengan telur mata lembu. Ya Allah, memang bertambah lah. So tak sampai 5 minit pun korang dah siap masak lauk ni guys. So kepada siapa-siapa yang sangat busy, dah terlambat nak pergi kerja, korang wajib ada produk Chef Shah ni guys. Nampak tak kejadiannya? So tunggu apa lagi guys? Selamat mencuba.